Jai, saya nak tengok Jai, Alza punya smart tag kat mana? Alamak soalan. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Alza tidak dibekalkan smart tag. Jadinya tempat smart tag tu ada apa tau? Okey, kat sini. Kalau Myvi memang ada smart tag kat sini. So Alza tak ada smart tag. So apa berlaku kat sini? Adalah satu kelompongan yang ada dekat sini. Kosong je lah. So makna kata apa tau? Makna kata tak ada smart tag. Okey, jadinya kalau untuk Alza, Pro 2 bagi apa tau? Untuk Alza, Pro 2 bagi RFID sticker. RFID sticker ni dekat mana Jai? RFID sticker ni, okay, jom Ajay ikut Ajay. Nampak tak ni? Ni. Dah ada siap dah RFID sticker. So cara nak daftar dia dekat mana? Cara nak daftar dia, ni Ajay tunjuk contoh kat sini tau. So ada satu barcode. Ada barcode dekat sini. So jadinya tak perlulah smart tag sebab dah ada RFID. Siapa-siapa yang beli kereta Alza memang dah disediakan RFID daripada Pro 2. Jadinya siapa-siapa yang nak beli kereta, cari Ajay. Penghantaran satu Malaysia. Jumpa lagi cari Y. Assalamualaikum.